Kau apa? Lepas tengah dia ada rehearsal. Hari ni kahwin guys. Aku dah kahwin guys. Tolong diam guys. Dah buat kamera pula. Esok kita buat kamera, okey? Malu lah. Yes. The next day. Good morning everyone. Now 6:21 AM. I woke up at 5 AM. So today kita orang nak pergi our friend punya wedding. So I on my way to pick up my friend lah macam biasa. Kosong jalan. Ush. Wasted. So kita bangun awal guys. Yes. Hari ni hari pernikahan Sofia dah. Dan Lobby eh? Haa. Tidak bawa phone tau. Okay. Tapi ni ada movement sikit lah. Ni video ada movement sikit. So nampak. Gelap. Sorry. Movement kepala gelap-gelap macam. أزوجك على ما أمر الله بإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان Encik Muhammad Farhan bin Warisani Edi. Aku nikahkan dikau dan aku kahwinkan dikau dengan Nurul Najiha binti Muhammad Khairuddin yang telah mewakil walikan bapa benarnya kepada aku dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Aku terima nikah Nurul Najiha binti Muhammad Khairuddin dengan mas kahwinnya RM300 tunai. Al-Fatihah. Bismillah. Baik, Muhammad Farhan boleh mengambil tempat di sebelah wakil untuk membawakan hadiah mas perkahwinan kepada pengantin lelaki. Doa di dalam hati awak Farhan, semoga hari ini, pagi ini awak akan memimpin seorang isteri, seorang keluarga, insya-Allah zuriat keturunan yang soleh dan juga soleha hingga ke syurga. Kata 20 kata. Sepatah kata. Hari ini kita menjadi bridesmaid je mampu. Jadi itu belum mampu. Kat sini makan kat sini. Tak ada tempat sanding. Baru nak pegang kamera. Daripada tadi tak pegang. Banyak barang kan tak pegang kan? Bodoh ya. Macam nak sini. Kita tengok makanan. Jam. Belum ada orang ah? Ada. So we wait for. Oh ya, kau bawa kat sini. Aku tahu dia tengah makan. Tengah tunggu. Alah, asyik buat sendiri aja budak ni. Tengah tunggu Jiha. Dia nak kena buang bunga. Di mana yang atas? Kau ni dah lah handsome ke kamu aku? Okay. Tak nampak tu? Applause to
to Najiha and Farhan. Nanti-nantikan di pentas utama. Inilah dia Nurul. Kenapa kehidupan kita seperti ini? Kenapa? Tuhan yang kat depan Tuhan. Next. It's okay. Dah sedih-sedih. It's okay. Dah. Mana nyanyi? Favorite aku. Kau seorang je. Mana laki aku? Masa kau duduk sama aku. Mana laki aku kan? Masa kau? Ada kat depannya. Settle down Najiha. Next kau kan? Kau dulu. Ayo takut lah. Masa kau like. Dia dah tak comel, dia dah besar. Dia tak comel. Dah. Dia tak main sangat dengan aku. Dia dah besar. Dia buat sendiri. Boring lah aku pun baru kenal dia. Aku selalu cakap dengan dia, Ia dah besar, Ia dah tak cute. Lepas tu dia kata apa? Dia kata, takkan Ia nak jadi budak kecil lagi? Oh, adik dia lah ganti dia. Dah besar dah guys. Dia ada apa? First, datang pada hari ini. Thank you to all my family yang support and yang menjadikan hati video. Thank you to all my friends yang attend me. Thank you to Melamoy, thank you for everything. Thank you for datang dari pagi support kita orang. Thank you for Mama, family Farhan datang untuk menjadikan hati video. Itu saja Najiha. Tepuklah sikit untuk Najiha. 3 tahun, lebih kurang 3 years. And now ladies and gentlemen, kita akan teruskan dengan acara yang seterusnya. Perkenalan 3 tahun. Yes, kita nak tengok perkenalan yang paling kuat merajuk. Sila angkat kaset anda. Different shoes. Why different? Siapa yang paling kuat mengajuk sebenarnya? Najiha angkat kasut Farhan, Farhan angkat kasut Najiha. Siapa? Dua-dua kuat mengajuk. Okay, seterusnya, the next question. Najiha and Farhan, siapakah make the first move? Bergaduh dulu. Siapa sebenarnya? Ya. Siapa sebenarnya Najiha ke Farhan? Farhan? Dua-dua tak nak mengaku. Okey. 2-0 saya tengah leading 2-0. Okey. Yeah. Siapakah pertama kali say I love you? Awak ke Najiha? Saya. Tadi angkat ke saya. Bila dan di mana?
Waktu awal kenal dalam mesej. Awal kenal dalam mesej. WhatsApp? Ya, WhatsApp lah. Okey. Najiha. Siapa? Najiha ke Farhan sebenarnya? Farhan lah sebenarnya. Tapi kenapa Najiha? What you angkat you punya shoes? Okay, the next question. Najiha and Farhan. Farhan dan pasangannya Najiha